Weh bro, dulu kita dengar katil dadah je. Sekarang mati pun ada katil. Gila babi level lain weh. Weh, dari hospital sampai tanam jenazah diorang buat duit. Dah meninggal pun kena sakau weh. Weh, buat duit guna agama ni mudah weh. Ramai mengaji tinggi-tinggi. Tapi bab agama bodoh beb. Weh, orang meninggal nak uruh tak pandai, upahlah katil ni. Sekali bil beribu beb, haram jadah betul. Bro, ilmu agama ni nak belajar mudah je. Malahnya pasal las-las padan muka lah kena pau. Bro, aku nak salahkan katil ni susah jugalah. Salah bungkus jenazah nanti jadi nasi lemak beb. Weh bro, kalau rasa miskin rajin-rajin lah kawan AJK Masjid. Tak payah nak introvert sangat, menyesal weh. Bro, baru ni ada cerita viral kit kafan level VVIP. Lain macam weh, setan dengar pun nak taubat. Bro, dia buat macam set lah ingat mati. Nabi ajar ingat mati, taubat beb. Ini beli kain kafan premium. Weh, dalam tu ada kapur barus, air mawar dia orang beli mahal-mahal macam boleh simpan sampai kiamat kot. Bro, barang tu semua simpan lama, expired bro. Bukannya kita boleh booking malaikat tarik kematian. Bro, aku takut mati nanti tak cukup set VIP. Pakai biasa je. Roh sentak terus jadi hantu meroyan, beb. Ada duit lebih tu ujian bro. Pakai kain special pun tak ada layanan premium malaikat rembat sama je. Bro, orang kita ni pasal agama ni senang kena game. Tak serik tiap-tiap tahun penuh airport kena kencing.